Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali di YouTube XM Malaysia. Saya Ibrahim Osman. Topik kali ini adalah pengenalan kepada analisis teknikal dalam mata wang. Okey, bila kita sebut analisis teknikal ni biasanya trader-trader dia sukalah, terutamanya yang newbie. Sebab rata-rata trader kalau dia mula berdagang ni, sebab salah satu punca dia adalah analisis teknikal tersebut. Tapi anda sebagai seorang trader kena tahu apakah prinsip-prinsip asal dalam teknik analisis, kita sebut apa alat-alat yang boleh digunakan dalam teknik analisis dan apa tips yang anda boleh amalkan dalam analisis teknikal ini. Okey, yang pertama saya nak sentuh tentang prinsip asas analisis teknikal. Anda kena faham sebab anda selalu bila gunakan analisis teknikal ni, apa sebenarnya kita tengah gunakan. Itu kita kena faham dulu. Yang pertama sekali, analisis teknikal ni adalah dia satu data ataupun satu sejarah yang sentiasa berulang-ulang kali. Ya, ia juga satu corak harga yang berulang kerana psikologi pedagang yang lebih kurang sama. Okey, nak bagi anda lebih faham. Contohnya, harga sekarang sedang bergerak menuju ke resisten. Agak-agak apa yang akan berlaku jika harga sampai ke resisten? Apa harga akan buat kalau sampai dekat support? Itu kita sebut corak harga yang sentiasa berulang, dan biasanya bila harga sampai di zon-zon tersebut ataupun harga buat pattern-pattern tertentu, apa selalunya harga akan buat. Itu kita sebut sebagai satu prinsip asas dalam analisis teknikal. Ia sebenarnya membantu anda dalam meramal pergerakan harga untuk masa depan. Baik, kita tengok pula perbezaan analisis teknikal dan fundamental. Okey, apa beza sebenarnya? Baik, analisis teknikal ni lebih kepada carta harga, lebih kepada perubahan corak-corak harga, ya. Dan biasanya kita boleh ukur, kita boleh gunakan beberapa alat. Okey, sebentar lagi nanti saya akan kongsikan kepada anda. Antaranya adalah indikator, ya. Indikator ni dia adalah satu plot matematik yang memang dah set, dan kita boleh gunakan dalam meramal pergerakan harga. Dan analisis teknikal ni biasanya kita boleh gunakan untuk dagangan jangka masa pendek ataupun lebih kepada scalping. Tapi bila ditanya boleh ke saya pakai untuk jangka masa yang panjang? Sebenarnya boleh dan amat sesuai. Tetapi kalau kita nak respon pantas, okey, tengok carta harga dah boleh tahu dah, itu kita lebih baik kita gunakan analisis teknikal. Ya, berbanding dengan analisis fundamental. Analisis fundamental ni kita tak boleh ikut suka hati kita tengok corak pergerakan, tak boleh. Dia kena lebih kepada kita menganalisis data ekonomi dan kita kena faham isu-isu berita ataupun sentimen yang boleh mempengaruhi pergerakan harga. Okey, sentimen politik, sentimen ekonomi, sentimen geopolitik. Okey, dan ada banyak lagi yang boleh mempengaruhi pergerakan harga. Dan biasanya analisis fundamental ni kalau kita tengok pedagang ni dia suka guna untuk pelaburan jangka masa yang panjang. Ya. Baik. Yang saya nak sentuh, saya rasa penting dalam ilmu analisis teknikal ni adalah alat utama. Okey. So yang pertama sekali adalah carta harga tu sendiri. Bila anda buka chart, anda tengok chart, anda boleh baca dah pergerakan harga. Okey, contohnya anda boleh belajar candlestick pattern, anda boleh belajar chart pattern. Okey, biasanya alat-alat yang automatik dah ada dalam carta harga tu dah boleh membantu anda. Baik, sebagai tambahan, ini paling popular, kita boleh gunakan alat seperti indikator. Okey, indikator teknikal iaitu yang paling famous yang kita tahu adalah moving average, RSI, MACD. Baik, sekejap lagi saya akan kongsikan kepada anda jenis-jenis indikator. Baik, seterusnya adalah anda boleh tengok kawasan-kawasan ataupun kita sebut tahap-tahap yang penting seperti kawasan sokongan dan rintangan, tapi disebut tahap sokongan dan rintangan. Sokongan rintangan ni senang cerita support and resistance lah. Okey, bila anda tengok level-level ni, anda boleh faham. Okey, kalau level support, kalau harga nak tiba, apa biasanya harga akan buat. Itu antara level ataupun tahap yang anda boleh faham psikologi dia di sebaliknya. Baik, kalau kita tengok indikator ni, dia ada dua jenis indikator. Yang pertama adalah leading indicator, yang kedua adalah lagging indicator. Okey, leading indicator maksudnya ia adalah satu indikator, satu alat yang boleh menunjukkan pergerakan harga. The next dia boleh pergi ke mana? Sampai ke level tu. Itu kita sebut leading indicator. Dia boleh menunjuk lebih awal sebelum harga tu bergerak.
Okey, yang paling famous adalah Fibonacci. Fibonacci pun kalau kita belajar lebih mendalam dia ada banyak, Fibonacci retracement, Fibonacci extension, Fibonacci time zone. Okey, ada banyak lagi ya. Dan selain daripada Fibonacci kita ada Elliott wave, Wyckoff method dan yang saya sendiri praktiskan banyak kali iaitu smart money concept pun dianggap sebagai leading indicator. Baik, lagging indicator sebenarnya famous. Okey, walaupun lagging indicator ni sifat dia bergerak lambat daripada pergerakan harga. Okey, harga gerak dulu baru diplot dalam setting indicator tu. Itu kita sebut lagging indicator. Yang famous antaranya moving average, Bollinger Band, RSI, tetapi ramai yang menggunakannya. Okey, cuma yang satu pesanan saya kepada anda kena faham indikator lagging ni cara penggunaan dia macam mana. Okay, kalau moving average, apa kegunaan dia? Kalau RSI, apa kegunaan dia? Itu yang paling penting anda kena tahu. Baik, seterusnya kita tengok apa strategi untuk anda dalam kuasai ilmu teknikal. Bagi saya ada 3 benda. Cuba fahami apa yang saya nak kongsikan. InsyaAllah akan berguna untuk anda. Yang pertama sekali adalah kuasai asas. Okay? Contoh macam tadi, kita belajar tentang indikator leading, kita belajar tentang indikator lagging. Okay? Lepas tu kita belajar chart pattern semua ni. Ini semua adalah ilmu-ilmu. Tapi ini adalah asas dalam teknikal. So anda kena faham benda-benda ni dulu, ilmu-ilmu ni dahulu sebelum anda nak berdagang. Ataupun anda nak gunakan ilmu teknikal. Okay. Dan seterusnya adalah latihan demo. Okay, ini penting. Kalau anda tengok dekat XM, ada account demo. Why not anda gunakan benda ni? Ada kelebihan dekat XM. So anda boleh gunakan account demo untuk anda berlatih tanpa risiko. Ya, dan di situ juga anda boleh sediakan beberapa sistem, apa risk reward yang sesuai untuk anda. So ini penting. Baik, seterusnya adalah perdagangan yang nyata, yang real. Okay, so anda boleh menggunakan modal yang kecil untuk mewujudkan kata keyakinan anda. Kalau anda takut sangat nak pakai akaun standard, anda boleh gunakan kelebihan yang ada dekat Excel, di mana Excel ada akaun ultra low. So anda boleh gunakan dengan modal yang kecil, tetapi anda boleh pakai akaun yang nyata, akaun yang live. Ya, so ini adalah antara strategi-strategi yang anda perlukan untuk kuasai ilmu teknikal. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera.